Terima kasih yang klik tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, bolehlah tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist senarai main koleksi video produk yang saya guna pakai harian. Bolehlah pergi tengok. Ataupun nak tengok video-video lain pun boleh tau. Boleh tengok. Boleh tekan dekat Azman Movie tu, boleh tengok video-video sebelum ni. Okey, saya duduk saja-saja, saya tak tahu nak makan apa. Pada yang duduk saja-saja tu tak tahu nak makan apa, boleh makan keropok keju yang macam ni. Keropok keju ni dia macam cincin besar macam tu lah. Untuk satu paket keropok perisa keju ni, dia ada 8 paket kecil tau dalam ni. Jadi kita kena buka dululah. Okey, kita buka dulu. Inilah dia keropok perisa keju tu. Sedap tau. Jadi kita buka makan dulu. Koyak je plastik ni. Lepas tu kita boleh makan. Dia macam ni tau. Dia macam cincin besar macam tu. Ring. Jadi mudahlah nak makan. Sedap. Rasa macam keropok kapas pun ada. Tapi dia sedap dia sebab ada perisa keju lah. Sedap. Boleh teringatkan cincin macam tu. Tapi jari saya besar tau. Tak muat nak masuk cincin dalam ni. Sedap apa ni, perisa keju. Sedap tau. Try lah beli makan. Minyak rambut yang saya pakai, saya pakai minyak rambut kelapa dan juga rosemary dan juga peppermint. Bau dia pun wangi. Boleh lah pakai dekat rambut tu. Boleh lembutkan rambut kepada yang rambut kasar macam saya ni kan. Boleh pakai, boleh lembutkan rambut macam tu. Dia ada minyak rambut kelapa, dia juga ada peppermint dan juga rosemary. Boleh pakai dia pun semudah je. Kita tekan-tekan picit, boleh pakai dekat kita punya rambut. Jadi mudahlah nak pakai. Okey, sikat pula saya pakai sikat bulat yang macam ni tau. Jadi kalau tak mau buat sikat pun, nak garu-garu badan pun boleh. Kalau rasa gatal-gatal dekat kulit kan, boleh buat pakai sikat ni sebagai garu-garu badan. Jadi mudahlah kita nak sikat dengan ada sikat rambut yang macam ni, boleh letak dalam beg. Jadi mudah. Okey, minyak wangi pula. Saya pakai minyak wangi Boyo Fighter ni. Dia ada pilihan juga untuk wanita. Untuk yang saya ada ni Boyo Fighter untuk lelaki lah. Jadi bolehlah kita pakai tu, nak pakai pagi-pagi nak pergi kerja, minyak wangi tambahan ke kita nak pakai, boleh. Harga dia pun murah je untuk satu botol yang macam ni. Okey, mikrofon pula. Saya pakai mikrofon yang macam ni. Mikrofon ni dia main sekali dengan penutup bekas yang macam ni lah. Dia ada 2 mikrofon. Ni satu dan lagi satu yang saya tengah pakai ni lah. Untuk receiver ni kita boleh pilih nak Android ataupun iOS. Untuk yang saya pakai ni Android lah. Saya cucuk je dekat smartphone kamera saya. Dia boleh guna pakai mikrofon yang macam ni. Dia ada juga bateri level kat bawah ni. Jadi mudahlah kita nak tahu berapa paras bateri yang kita ada. Okay, nak cas dia pun mudah je. Kat bawah ni dia ada lubang untuk cucuk kabel Type-C. Jadi kita boleh cucuk, boleh cas dia guna kabel Type-C. Okey, baju yang saya pakai ni baju kemeja lengan panjang tau. Selesa pakai. Di bahagian pergelangan tangan dia ada butang macam ni. Di bahagian tengah dia ada juga butang. Okey, dia ada juga ada collar. Warna boleh pilih. Saiz pun boleh pilih tau. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni, ataupun nak bantu saya dengan mereka butang like, ataupun nak bagi komen, bagilah komen. Ataupun nak share video ni, nak bantu saya dengan mereka butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.